telah dimaklumkan bahawa berdasarkan keputusan Rukiah dan Hisab, Hari Raya Aidilfitri bagi tahun 1446 Hijrah adalah esok raya. Yeah! Ya Allah, esok raya. Esok raya? Daun dilipat, anyamnya tepat, isi yang manis bagai senyuman. Kemana tempat kita melawat, mari bermaaf dan bersalaman. Puas berpuasa sempurnama, menantikan hari yang mulia. Usahlah resah ukuran pinggang, makanlah makan berpinggan-pinggan. Sedap. Nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam. Nak lagi? Nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam. Mercun dicucuh, anak dihempuk. Oh ibu tenang, banyak bersabar. Pukullah rendang, jadinya empuk. Lemang pula jangan biar terbakar. Puas berpuasa sempurnama, menantikan hari yang mulia. Usahlah resah ukuran pinggang, makanlah makan berpinggan-pinggan. Nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam. Nak yang ni? Nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam. Yang itu pun boleh. Nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam. Sukanya. Nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam. Malam semalam cucu meriam, manalah reti nak duduk diam. Cukup sebulan dah kena rantai, mungkin ada yang geram nak menilai. Ku toleh kiri, ku toleh kanan, ketupat dibedah jadi sarapan. Ibu di dapur belum berpupur, mulalah nanti kalau menggelubur. Hey, yang memandu jangan laju-laju, kan ditahan abang baju biru. Konon nak salam yang dirindu, sekali tak jumpa bini baru. Tapi tadi bukan kisah aku, raya aku masih macam dulu. Jangan ditanya di mana teman, ni urusan dia yang tentukan. Puas berpuasa sempurnama, menantikan hari yang mulia. Usahlah resah ukuran pinggang, makanlah makan berpinggan-pinggan. Nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam. Makan. Nyam-nyam ketupat, Untuk semua ni, untuk semua ni. Ambil. Sila jangan malu-malu. Ambil. Bagus. Mari masuk. Gaya. Salam dulu. Jangan tak makan je. Nah. Memang awak punya pun. Iya. Ambillah bawa balik. Ambil semua. Kita orang memang tak makan ketupat. Untuk tetamu je ni. Okey dah video ni. Tapi betul ke kau nak letak lagu ni? Tapi aku tak letak lagu lagi. Lepas tu lagu ni dari mana? Aku rasa dari situ lah.